jemaah, ma'akum Farah min Fariqi Al-Muttahidah Education. Jadi kembali lagi kita dalam segmen Why we learn Arabic or Why we choose Arabic to learn. Sebelum ni kita dah pernah tahu kenapa kita belajar Arab, sebab untuk memahami Al-Quran. Jadi sekarang apa poin anak saya nak sampaikan adalah, iaitu bila kita mempelajari bahasa Arab, kita boleh mengetahui lagu-lagu Arab. Kita boleh mengetahui macam mana perbezaan antara lagu Arab dengan lagu Melayu. Jadi jom nanti saksikan. Okey, bercakap tentang lagu Arab ni, saya tahu mungkin ramai dari kita orang Melayu yang selalu scroll TikTok, selalu keluar lagu Arab. Ada je lagu Arab yang famous. Contohnya lagu ni, dan banyak lagi lagu lain yang sebenarnya yang kadang-kadang bila kita dengar tu, sekali dengar je macam kita senang nak catch up. Kita asyik main-main di fikiran kita. Contohnya lagu dulu-dulu kan, time saya sekolah menengah tak silap, lagu Kun Anta. Time tu saya rasa first lagu Arab yang macam sangat hit, yang macam la 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 nahtajul mala. Maksudnya lagu tu macam dia punya rentak tu sangat best. Jadi membuatkan orang nak dengar lagu bahasa Arab. Tilka madahir la 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 nahtajul mala kay nastaj jamala jawharna huna fil qalbi talala la la nurdi an-nas bima la nardahu lana hala dhaka jamaluna yasmu yata'ala. Jadi saya akan terangkanlah beberapa kelebihan kalau kita belajar sambil mendengar lagu Arab. Jom. Jadi saya tertarik untuk belajar bahasa Arab sebab nak dengar lagu bahasa Arab. Sebab apa? Bila saya dengar lagu bahasa Arab ni, kadang-kadang kita dapat menguasai sesuatu lahjah dalam bahasa Arab tu sendiri. Contohnya, kalau kita tahu kan, bahasa Arab ada lahjah Amiyah dengan lahjah Fusha. Jadi biasanya bila kita mendengar lagu Arab ni, contohnya saya dengar lagu Sherin ataupun Nancy Ajram. Diorang dua ni seorang daripada Mesir, seorang daripada Lebanon. Jadinya dialek diorang tu berbeza daripada bahasa Arab biasa yang kita selalu guna kat sekolah. Jadi benda ni kita tak boleh belajar dalam buku. Sebab ni kalau kat sekolah kan, kita cakap bahasa Arab formal. Bahasa Arab formal, iaitu bahasa Arab Fusha, iaitu bahasa Arab standard dengan cikgu kita. Jadi bila kita dengar lagu-lagu Arab ni, kita belajarlah lahjah-lahjah baru. Contohnya lagu Sherin dengan Nancy Ajram ni, diorang banyak guna dialek harian ataupun bahasa Arab al-lahjatu al-ammiyah, iaitu dialek harian. Jadi seterusnya kita dapat mengetahui frasa-frasa yang penting dalam dialek harian orang Arab. Yang pertama, contohnya dari lagu Nancy Ajram, iaitu ya tab tab wadalla. يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل siapa tak pernah dengar lagu ni? Saya rasa semua yang main TikTok memang pernah dengar lagu ni. Ya tab tab wadalla. Apa maksud dia? Ya tab tab wadalla ni dalam dialek Lebanon, yang bermaksud ya tab tab wadalla, sayang dan manjakan aku. مش كفاية عليك تجرحني حرام عليك انت ايه يا ليلي من غرام وليلة حبيبتي بيني وبينك يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال يا ليلي من غرام وليلة
Jadi kesimpulan yang kita dapat melalui bila dengar lagu Arab ni, kita dapat pendedahan yang banyak tentang lajah-lajah yang berbagai dari negara Arab tu sendiri. Seterusnya, kita dapat meningkatkan kemahiran mendengar dan juga kita sebut. So, bila kita nyanyi yang kita dengar lagu Qalbil fil Madinah, yang tu, orang yang tak tahu Arab pun, kalau sehari-hari kita dengar, kita akan sebut sekali lagu tu. Kita akan nyanyi, ikut nyanyi sekali. Jadi, dia merupakan satu interaktif ataupun pembelajaran yang seronok untuk belajar bahasa Arab tu sendiri. Bila kita melalui lagu ni sendiri, kita dapat menjadikan pembelajaran bahasa Arab tu lebih hidup, menyeronokkan dan berkesan. Ramai orang ingat lagu Arab ni semua nasyid ni, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya banyak lagu Arab yang menekankan tentang rasa rindu, lagu-lagu jiwang lah, lagu-lagu cinta. Melodi dia pun semua sangat best. Jadi nanti saya share dengan korang banyak. Saya listkan dekat sini lagu apa yang kita boleh dengar untuk pembelajaran bahasa Arab. Hadza faqat minni. Syukran.